Program Bantuan Rawatan Kesuburan dan Advokasi Infertility atau BUAI menyasarkan lebih 47,000 pasangan di seluruh negara menerima manfaat menerusi inisiatif yang diperkenalkan bagi membantu wanita yang berdepan cabaran mendapatkan zuriat. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, program itu memberi keutamaan kepada golongan B40 selain mengambil kira saringan serta saranan pihak perubatan dalam menentukan kelayakan pasangan yang ingin memohon program berkenaan. Setakat ini lebih 373,000 kes subfertility dengan 6,513 kehamilan berjaya direalisasikan menerusi pelbagai perkhidmatan kesuburan yang disediakan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN. Program BUAI yang baru dilancarkan tahun lepas masih di peringkat awal pelaksanaan, namun akan terus mempergiat usaha advokasi serta hebahan bagi meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap rawatan kesuburan yang ditawarkan. Kita ada IUI, kita ada IVF, kita ada sekarang ini kita ada BUAI bagi memberi peluang kepada mereka yang ingin nak mendapat anak ini untuk mencuba pilihan yang ada ni di bawah LPPKN. Cuma untuk mendapat pilihan yang mana yang nak, dia akan menjalankan saringan itulah yang mana yang lebih sesuai dengan mereka. Dalam Majlis Sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan 2026, KPWKM melalui LPPKN memperkenalkan anugerah khas Inspirasi Ibu bagi menghargai wanita yang berjuang mendapatkan zuriat dan menjadi sumber inspirasi kepada pasangan lain yang sedang menjalani rawatan subfertility. Penerima anugerah, Asisten Superintendent Nurul Zanizila Muhammad Zain berkata, sebelum ini beliau pernah mendapatkan rawatan kesuburan di beberapa pusat perubatan lain, namun tidak memperoleh hasil seperti yang dicapai menerusi rawatan di LPPKN. Beliau berkata proses rawatan IVF sememangnya memerlukan tempoh yang panjang, namun perkhidmatan yang diberikan oleh LPPKN membantu beliau dan suami memperoleh zuriat. Perjalanan untuk buat IVF ni sangat panjang tau, sebab kita nak setiap kali nak jumpa doktor tu kita fikir apa yang doktor nak cakap ni kan. So dia akan tengok kita punya kondisi, dan dekat LPPKN ni dia tidak menekan tau. Dia lebih kepada terpulang kepada kita.